Pada suatu hari, tikus bandar melawat sepupunya, si tikus kampung. Tikus kampung menghidangkan makanan seperti jagung, apel, air dan keropok. Sambil mereka makan, tikus bandar tidak suka kepada makanan yang tidak lazat itu dan berkata, "Marilah datang ke bandar dan lihat sendiri cara hidup kami." Tikus kampung tidak pernah pergi ke bandar. Ia pun bersetuju dengan pelabauan sepupunya. Setibanya mereka di bandar, mereka sebenarnya kagum dengan bandar itu. Tetapi tidak selesa dengan bunyi bising dan kereta yang bergerak ke sana kemari. Dan hampir-hampir dilanggar dengan kereta dan juga bas. Streslah duduk bandar ni. Macam mana mereka duduk sini? Setibanya mereka sampai di rumah besar si tikus bandar mempelawak mereka masuk. Marilah masuk. Kemudian tikus kampung mengikut terus si tikus bandar pergi ke meja makan. Yang paling menarik, di atas meja terdapat banyak makanan yang sangat lazat. Ada spaghetti, ada steak, ada aiskrim dan juga makaron. Ketika mereka hendak makan, tiba-tiba tikus kampung dan tikus bandar terdengar suara yang sangat kuat. Tiba-tiba ada orang teriak, "Pergi dari sini, pencuri! Nanti aku pukul kamu!" Kemudian, tikus-tikus itu lari menyelamatkan diri. Dan apabila berada di luar rumah, tikus bandar berkata, "Maafkan aku atas kejadian itu. Mari kita pergi ke rumah yang lain. Di sana mungkin ada makanan yang lebih sedap dan selamat." Tetapi tikus kampung menjawab, Terima kasihlah. Biarlah aku pulang ke kampung. Makanan aku tak lazat dan kehidupan aku sederhana. Tetapi aku hidup dalam aman dan selamat. Kawan-kawan, cerita ni ada pengajaran. Pengajarannya ialah bersyukurlah dengan apa-apa yang ada, asalkan selamat sejahtera. Baiklah, jumpa lagi semua. Bye!